Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat resepi kek coklat moist, gluten free tanpa telur. Lepas tu Dila letakkan dengan whipping cream dan juga garnish ke atas dia. Okey, dah jom mula buat. Mula sekali Dila ada whipping cream 50 gram. Dila pakai 50 gram je. Lepas tu Dila pakai dark coklat 50 gram double boil. Yang Dila buat whipping cream dia sikit je. Nisbah dia 1:1. Lepas tu cairkan dia secara double boil ataupun microwave lah. Kalau Dila dia double boil je sampai dia cair. Lepas tu nanti ketepikan. Yang ni untuk buat dia punya ganache lah. Untuk pakai kat mana-mana pun boleh. Untuk bahan Dila ada setengah cawan tepung gluten free. Dila ada gula tebu organik. Yang tu serbuk koko, baking powder dan baking soda. Lepas tu ada susu tepung. Untuk sukatan boleh tengok kat tepi tu dah letak. Lepas tu ada minyak masak ataupun pakai apa-apa minyak yang ada. Ada 1 sudu jus lemon dan juga setengah cawan susu full cream lah. Kodak-kodakkan dia. Lepas tu dalam bekas yang lain masukkan tepung, baking powder. Lepas tu masukkan baking soda, serbuk koko. Yang ni untuk sukatan boleh tengok tadi. Lepas tu masukkan susu tepung. Gula tebu organik ni Dila blender sebab Dila nak dia tekstur dia macam mudah larut lah, hancur macam tu kan. Lepas tu kacaukan dia sampai sebati. Untuk sukatan tepung gluten free tu nanti Dila letak dekat description. Kacaukan dia sampai dia rata macam tu. Tuangkan minyak 1/4 cawan. Kacaukan dia sampai dia rata, tapi sebenarnya dia tak boleh rata. Lepas tu tuang je terus susu yang dah dicampurkan dengan lemon juice tadi. Kacaukan dia sampai dia rata sikit. Dila bagikan kepada 2 kali tuang susu. Kalau tak nak pakai susu ni boleh pakai buttermilk. Lepas tu kacaukan dia sampai dia rata dan sebati. Kalau nak pakai blender pun boleh. Kalau Dila dia kacau pakai tangan macam ni manual je sebab Dila buat sikit je. Kalau nak lebih boleh gandakan. Untuk resepi ni Dila tak pakai telur. Lepas tu dah pakai loyang saiz 6 inci yang dilapis sedikit baking paper. Lepas tu tuangkan dia ke dalam loyang tadilah. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius 40 minit ataupun boleh kukus sehingga masak. Untuk dapatkan kek yang lebih moist boleh kukus lah. Ini rupa dia bila dah siap bakar. Dila akan keluarkan dia daripada loyang tadilah. Yang ni dah lapis dengan baking paper. Jadi senang sikit nak keluarkan pada loyang. Kalau tak ada pakai baking paper boleh sapukan butter ataupun margarine lah dekat permukaan loyang tu. Boleh tengok tekstur dia tetap lembut dan juga moist lah. Kek coklat moist ni dia agak padat sikit. Dia tak macam sponge cake. Boleh Dila masukkan balik dalam loyang saiz 6 inci tadi. Dila pipekan dengan whipping cream ni. Untuk whipping cream ni Dila pakai whipping cream jenama Vivo lah. Tak kisah. Ini tak kisah terpulang nak pakai jenama apa. Cuma putarkan dia sampai dia kembang. Yang ni Dila tak ada tambah apa-apa resepi. Jadinya Dila tak tunjuk lah video Dila kembangkan whipping cream ni. Lepas tu sapukan dia sehingga rata dekat atas permukaan. Yang ni terpulang lah. Lepas tu tuangkan ganache yang dah dicairkan tadi. Sedikit sejuk lah. Jangan ketika panas-panas tu kita tuangkan ganache ni. Nanti whipping cream ni cair. Lepas tu ratakan dekat atas semua permukaan. Untuk 50 gram whipping cream dan juga 50 gram coklat dark coklat tadi. Ngam-ngam untuk resepi kali ni. Lepas tu untuk hiasan Dila tambahkan sedikit coklat chip. Yang ni terpulang lah. Kalau tak nak letak coklat chip pun tak apa. Dah sedap dah. Yang ni saja je nak buat dia macam hiasan sikit. Lepas tu simpankan dalam peti sejuk sampai dia betul-betul set lah. Tapi dalam video Dila ni dia tak betul-betul set. Masih lagi lembut-lembut macam tu. Sebab dah tak sabar nak makan. Tak apa. Yang tu kita abaikan. Kalau rasa video kali ni bermanfaat boleh sharekan video kali ni.